Berita melaporkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin Timbalan Presiden Bersatu mengingatkan semua pihak agar bertenang dan menangani perkembangan di Perlis dengan penuh kematangan. Saudara dan sedari, mana kenyataan daripada Setiausaha Agung Perikatan Nasional Azmin Ali dan Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin? Rakyat menunggu respon mereka terhadap krisis di Perlis, dan adakah tidak penting bagi mereka untuk memberi respon atau mengambil tindakan yang sewajarnya berkaitan dengan isu ini? Jika isu berkaitan dengan nak jadi Perdana Menteri, nak jadi poster boy, satu Malaysia mereka pusing untuk buat video di bahagian-bahagian untuk menyatakan sokongan terhadap perkara itu. Namun apabila ada masalah berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran Perikatan Nasional, mereka terus menikus dan tidak langsung mempedulikan apa yang berlaku. Rakyat melihat Pengurusi Perikatan Nasional dan Setiausaha Agung langsung tidak berfungsi, malah lemah zahir dan batin dalam menguruskan Perikatan Nasional. Sepatutnya merekalah yang perlu memberi respon terhadap perkara-perkara berbangkit berkaitan dengan Perikatan Nasional. Sebagaimana yang saya nyatakan semalam, krisis di Perlis ini berlaku kerana Pengurusi Perikatan Nasional dan Setiausaha Agung tidak menyelesaikan perkara ini lebih awal, hingga menjadi bara yang boleh merosakkan hubungan dalam parti-parti di dalam Perikatan Nasional. Saudara dan sedari, apa yang kita lihat sekarang ini memang rakyat Malaysia menghormati keputusan Raja-Raja Melayu, khususnya Raja Perlis. Namun kita juga tidak boleh menafikan bahawa wujudnya kelemahan dalam pengurusan Perikatan Nasional. Saya berharap agar desakan dibuat untuk menukar Pengurusi Perikatan Nasional dan juga Setiausaha Agung untuk kelangsungan Perikatan Nasional di masa hadapan. Begitu jugalah kedudukan Presiden Bersatu yang harus diserahkan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan perkara ini penting kerana Bersatu memerlukan kepimpinan yang bekerja dan dapat fokus kepada pengurusan dan pentadbiran parti, bukan yang lebih mengutamakan percutian keluarga. Jika lebih mengutamakan percutian keluarga, lebih baiklah bersara terus. Apakah respon rakyat Malaysia?